Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Amanda binti Hasrul Afendi, wartawan khas TVPSS melaporkan dari Anjung Lestari. Pada hari ini berlangsungnya Majlis Pembugaran Nilam di Dewan Bitara pada tahun 2025. Majlis ini diadakan bagi menyemarakkan lagi minat membaca dalam kalangan pelajar dan memberi nafas baharu kepada program Nilam yang kini tampil dengan konsep yang lebih menarik dan interaktif. Jom kita saksikan sorotan menarik sepanjang majlis ini berlangsung. Baca tiap waktu, amalan berterusan, minda berkembang, wawasan diluaskan, jadikan budaya sepanjang usia, nilam penggerak bangsa mulia. Nilam bersinar di hati nurani, menjadi cahaya menerangi hari, ilmu dicari, semangat diberi, bersama nilam kita berdiri. Membaca tiap waktu, amalan berterusan, minda berkembang, wawasan diluaskan, jadikan budaya sepanjang usia, nilam penggerak bangsa mulia. Rupa-rupanya, Hazrail tidak melarikan diri dari penjara, tetapi telah dilarikan oleh satu ejen rahsia yang bertugas untuk menyiasat jenayah besar dalam negara. Tujuan mereka menculik Hazrail adalah untuk menggunakan kepakaran yang ada pada Hazrail dalam bidang IT. Dalam setiap yang baik, pasti ada buruknya. Antara kelebihan yang terkandung dalam novel ini ialah cara cerita, tema dan kosakata yang digunakan. Novel ini membuatkan para pembaca sentiasa dibelenggu berbagai persoalan sehingga menyebabkan para pembaca sentiasa ingin membaca bahagian yang seterusnya. Novel ini juga dapat mengajar pembaca bahawa pentingnya keredaan dalam menerima setiap ketentuan dan pentingnya kepercayaan dalam mengharungi setiap ujian yang datang. Sengaja saya tidak kongsikan kesudahan cerita ini. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku pada Hazrail? Silalah berkunjung ke pusat sumber sekolah untuk mengetahui dan membaca kesudahan cerita ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikianlah sorotan menarik sepanjang Majlis Pembugaran Nilam yang telah dijalankan dengan penuh warna-warni dan semangat. Diharapkan usaha ini dapat memupuk minat dalam kalangan murid dan seiring dengan matlamat Nilam untuk melahirkan generasi berilmu dan berfikiran kritis. Saya Nur Aisyah Amanda binti Hasrul Afendi melaporkan untuk TVPSS, tepat, telus dan berinformasi. Teruskan membaca kerana membaca jambatan ilmu.